Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah Alam Sekitar dan seorang penolong pegawai Kawalan Alam Sekitar direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes berkaitan pengurusan sisa buangan elektrik dan elektronik e-waste. Seorang lagi orang awam turut direman 3 hari hingga Ahad ini berhubung siasatan sama. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Ezrin Zakaria selepas menerima permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Keempat-empat individu yang berpakaian lokap warna jingga dan bergaris itu tiba di pekarangan mahkamah kira-kira 9.30 pagi diiringi pegawai SPRM. Media melaporkan kedua-dua pegawai kanan itu ditahan kira-kira 6.30 petang semalam selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Difahamkan, siasatan SPRM kini menumpukan kepada dakwaan salah guna kuasa dan rasuah berkaitan pengurusan e-waste yang dipercayai berlaku dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Kes disiasat di bawah peruntukan Akta SPRM 2009.